Balik. Malas cakap banyak lagi lah. Tengok Mi punya handphone ni, dia punya depan ni, dia punya ke depan ni dia terbuka. Dia terbuka, dia punya skrin ni boleh terbuka. Adik. Mi duduk dengan Tok Man ajar cari diri. Banyak basic dia. Tapi Datuk Rai kata jaga pasukan Al-Mahdi, Ruh Al-Mahdi. Mahdi tu orang ya. Sebab Al-Mahdi tu dia tahu mongsang. Dia tak dibenarkan gaduh apa. Sebab dia akan cover seimbang. Dia jaga alam dengan bumi. Ya, dia kena backup kat situ. Tapi ujian ni berat lah. Orang yang belum masuk makam roh ni, dia akan ada cemburu lah, apalah, itulah, inilah. Sebab kalau makam dah betul-betul hati dia bersih, tak ada berhala. Macam Sado Palu dengan Super Baki. Kau cuba tengok perjalanan hidup Syekh Super Baki tu. Ramai orang pulau dia. Baru dapat jumpa Sado Palu. Pening kepala otak. Hujan teruk. Kebanjitan dah semua ni. Handphone depan ni dah terbuka. Itu perbezaan yang kongsi gelap peranakan ni kita nak buang. Sebab generasi yang terbaru ni, biar dia orang tulis. Macam zaman Rasulullah tu kan dia orang banyak tulis kan. Jadi yang ni pandai lah korang simpan. Dan sekarang tulis 9 ke 8. Untuk tolong korang lah, supaya korang jangan buta cahaya. Macam nak jumpa politik, tak jumpa. Rasulullah kat jujur. Adik banget lah makan adik. Abang Ibrahim punya ni banyak masuk. Cantik je Gotika. Minat susu ya. Macam mana minat susu? Tak susu. Mi panak ni. Besok Mi tak tahu Mi pergi ke tidak. Kalau Mama Syirin tak pergi, Mi pun tak pergi. Mi benar, Mi dah tak panak ni. Bapa Noh tak balik Lama dah Noh tak balik. Ada kat belakang tu. Bapa lah Noh tak balik. Dek panggil Noh. Selalunya duduk kat pokok depan tu dengan bini Noh ni dia dah habis betapa kan dia pergi Brunei. Dia pusing. Dia Brunei, dia pusing. Itu yang ada spirit tu, yang haiwan-haiwan tu. Susah lah cakap. Kalau bukan pasal Nabi Syekh, kita dah duduk dua sama alam dengan dia orang. Ini tu sama kita je, bukan orang lain pun. Itu yang 5 hantuah tu. Itu yang 5 hantuah. Yang sebelah-sebelah hantuah tu, sebelum ni kan Buddha dengan pendeta baru masuk ni. Adik apa? Itu kan zaman ni susah kalau dia cakap dengan korang. Tanyalah Luqman tu. Adik buat apa adik?